Lagi sekali. Okey, lagi sekali. Selamat tinggal itu. Hashtag akhirat. Jumpa lagi. So belakang tu adalah sepadan immigration nak ke Satun. So daripada tempat yang tiket luar tadi tu, kita kena berjalan lebih kurang dalam 1 kilometer. 100 meter. Satu dan bisa naik motai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So saya kini berada di Logok Campsite yang terletak di Tanjung Sedili, Tanjung Sedili besar, berhampiran dengan Tenggaro lah. So inilah keadaan pada waktu pagi. So hari ni tak ramai orang sebenarnya. Campsite pun banyak yang kosong. Jadi untuk tidak membuang masa, kita tak pasang kemah sendiri. Kemah disediakan oleh pihak Logok sendiri. Kita tinggal sewa je. Dia ada kemah, dia ada fly sheet, dia ada pondok. So segalanya kita boleh sewa. Peralatan seringkas yang mungkin, dapur dan basic keperluan yang selesa lah. Jadi itu saja untuk hari ni. Tiada apa yang boleh saya katakan tentang Pantai Logok ni, sebab ianya adalah pantai yang kebiasaannya saya pergi. Sebenarnya pernah pergi ke Tiger Base Camp dulu. Lepas tu nak cubalah Logok ni. Cuma perbezaan Logok ni adalah pantai dia yang jauh. Walaupun sudah pukul 7 pagi, tapi kita masih boleh berjalan ke arah sana. Jadi pantai ni agak sesuai lah untuk orang kata keluarga bersama anak-anak untuk mandi dengan selamat. Dia punya ombak tak berapa kuat, sebab mungkin dia teluk kot. Ombak dia tak berapa kuat, jadi sangat sesuai lah untuk anak-anak bermandi-manda kat sini. Ni pada waktu pagi nampak. Ada kanak-kanak, ada budak. Dia tengah sampai ke hujung sana pun masih lagi kawasan cetek. So malam tadi agak berangin. Ya alhamdulillah tak ada apa-apa lah. So kita teruskan aktiviti macam biasa, iaitu menggoreng, jemput.
So dekat sini ada beberapa barang yang saya rasa boleh saya kongsi, dan harga dia pun tidaklah mahal dan sangat kecil, boleh dibawa ke mana-mana, iaitu minyak masak. Ni minyak masak. So minyak masak ni harga dia RM2.60, saiz kecil, hanya 250 ml. Jadi memang sangat sesuai untuk solo. Kecil dan tengok boleh dibuka. Belum buka lagi ni. Dia seal dan tak bocor. Cuma ni minyak masak sayuran. Dia tak cakap, oh dia ada cakap minyak masak kelapa sawit. Sayangi sawitku. Ni. Lepas tu kedua adalah tepung jemput-jemput berperasa udang ni. Harga dia pun RM2.60 bersaiz mini. Dia taklah orang kata besar macam saiz biasa tu, tapi boleh lah untuk solo, jadi taklah membazir. Ketiga adalah sos paket yang kecil ni. Ni sos paket yang kecil ni adalah harga dia RM2.60. So kita tak payah nak bawa satu botol. Sekadar satu paket kecil ni pun 2 malam pun boleh lagi ni. Harga dia RM2.60. So bolehlah cecah dengan jemput-jemput. So ini adalah 3 barang yang saya kongsi tadi, iaitu minyak masak, sweet chili sauce ni, dengan jemput-jemput berperasa udang. So kepada Eco Shop ini sangat memudahkan kita orang semualah. So untuk hari ni kita akan teruskan proses menggoreng sebelum kita fly. Okay, bye.